jomlah kita pergi. Kita nak tengok sisi lain daripada China. Betul. Sebab kita tengok China yang kita tahu, pembangunan ini apa semua. So kita ke Tibet, kita tengok budaya, kita tengok agama dia macam mana, kita tengok pakaian. Jangan risau. Orang Cina tak, kalau yang kita faham kan, orang Cina bising lah apa semua. Jangan risau. Kat sana, diorang menghormatilah kita. Assalamualaikum kepada semua pendengar dan selamat datang ke JK Podcast ataupun dikenali sebagai Jejak Kembara Podcast, anjuran Jack Ketas Travel Saya Murhad, iaitu medium untuk kami membicarakan berkaitan dengan perihal-perihal berkaitan dengan travel dan juga kembara. Dan insyaAllah pada malam ini, pada hari ini, kita akan bersama dengan dua tetamu jemputan kita. Kita akan membicarakan khas berkaitan dengan Tibet, iaitu Cik Sarina kita dan juga Encik Fakri kita, yang mana kedua-dua ni fresh, baru balik daripada mengendalikan trip Tibet kita. Cik Sarina bulan berapa itu? Bulan 5, awal bulan 5. Awal bulan 5 yang Bulan 6. Baru je sampai. Baru sampai 3 hari lepas. Oh, 3 hari lepas. Baru 3 hari lepas. Memori tentang Tibet tu masih fresh lagi. Jadi kita terus panggil dia datang ke office malam ni untuk kita berbicara berkaitan dengan Tibet. Okey, jadi Tibet adalah antara destinasi yang paling terkini yang Jack Ketas anjurkan. Salah satu lagi destinasi baru berkaitan dengan China, yang mana Jack Ketas memang banyak memfokuskan destinasi China, kerana China ni kalau sebelum-sebelum ni ada banyak negative thinking berkaitan dengan travel ke China, yang mana kami target untuk nak ubah benda tu, kerana banyak perubahan dan banyak destinasi yang sangat cantik sebenarnya di China. Kerana sebelum ni, kalau sebelum COVID dulu, kebanyakan bila orang sebut China, orang akan ingat Beijing, orang akan ingat Guangzhou, Shanghai. Tapi sebenarnya terlalu banyak destinasi lain, dan yang terkini yang kami buka adalah Tibet. Okay. Tibet ni semasa kita mula-mula nak anjurkan dulu, sebabnya asalnya ada orang bertanya pada saya, buat Tibet tak? Tibet. Dan saya semasa tu, Tibet ni saya tak terfikir nak buat. Sebab Tibet ni kalau kita kenal adalah tempat yang terkenal dengan agama Buddha, betul tak? Betul. Sebab sana ada dia punya monasteri dia, dengan dia punya istana yang Potala Palace. Okay, jadi saya tak terfikir nak buat, sebab bagi saya kat sana mesti susah, makanan halal semua. Betul. Tapi bila saya minta ejen untuk kaji, punya ada cara. Okay, jadi saya nak tanya Cik Sarina juga Cik Fakri, masa sampai ke Tibet tu, boleh tak gambarkan apa perasaan masa mula sampai tu? Cik Sarina. Kalau saya boleh katakan saya speechless. Ya. Sebab apa? Yang buatkan saya speechless tu, sebab diorang punya culture kuat sangat tau. Even sampai diorang punya bangunan tu menggambarkan watak Tibet tu sendiri. Macam tu. Kalau macam dekat Malaysia kan bangunan dia kan biasa-biasa je. Cuma macam masjid dia yang melambangkan kita ni beragama Islam kan. Tapi once kita jejak dekat Lhasa tu, dekat Tibet tu, even dekat convenience store pun, dia punya kedai tu, dia punya pembangunan tu betul-betul culture Tibet tu sendiri. So saya sangat speechless lah, sebab dia punya culture tu sangat kuat. Cik Fakri pula macam mana? Macam saya pula, saya bayangkan Tibet kan, orang cakap 5,000, 3,000 ke atas kan, attitude dia tinggi kan. Saya bayangkan sejuk lah kan. So pergi-pergi baru ni panas. Panas. Sebab sekarang ni musim panas. Musim sama. Musim sama kan, musim panas. So suhu dia tu malam dia akan jadi sejuk, dan siang dia akan suhu akan sampai dalam 25 lah. Tapi kita dah prepare winter jacket apa semua kan. Tengok-tengok panas. Baik. Lah. Macam itulah. Okey, jadi bila ditugaskan untuk ke Tibet, first time pergi Tibet kan. Jadi mesti masa mula-mula ditugaskan tu mesti ada cari sikit, buat bacaan sikit Tibet ni macam mana, semua everything, betul tak? Okey, jadi masa tu mesti ada satu expectation dalam kepala kita, Tibet ni mesti macam ni, mesti macam ni. So bila dah pergi pula, dah tengok sendiri, so apa perbezaan antara expectation sebelum pergi dengan dah pergi sendiri tengok?
Untuk saya macam Cik Azul cakap lah tadi kan. Kita tahu Tibet ni terkenal dengan dia punya keagamaan Buddha. Betul. So saya terfikir juga kan, macam mana kan orang Islam kat sana apa semua, okey ke tidak apa semua kan. Bila sampai sana kita kat sana ada masjid. Ada masjid? Ada masjid. Ada. Ada masjid. Masjid tu pula berdekatan dengan kuil, betul tak? Betul. Betul. Berdekatan je dengan kuil. Dia boleh Kira jalan ada lah masyarakat Islam yang duduk dekat sana? Ada. Maksudnya masyarakat Cina Muslim? Ya, betul. Ya. Oh, okey. Masyarakat yang terkenal Hui lah, Hui. Hui. Okey, baik. Okey, Sarina pula macam mana? Apa beza expectation dengan semasa sampai? Expectation saya pula, saya ni selalu tengok gambar dia tau. So saya ingatkan Portal Palace tu tinggi. So saya rasa macam boleh naik ke tak sebab batu cave tu pun semput. Tapi bila saya volunteer nak naik sebab nak rasa kan. Sebab pergi pun first time. So pergi sana okey je. Even diorang kata memerlukan oksigen kan sebab sana kan kawasan tanah tinggi kan. Betul. So saya rasa saya semput semua tu. So saya standby je lah oksigen. Tapi saya naik-naik santai je. Santai je, tak perlukan oksigen pun. Okey, jadi trip Tibet kita, Tibet ni besar. Dia sebenarnya negeri yang sangat besar. Dan dia adalah negeri yang berada di 3,500 meter atas kan. Dia adalah, kalau dalam bahasa geografi ni, dia sebuah rabung lah. Maksudnya satu kawasan dataran. Sebenarnya orang kata dataran tinggi Tibet kan. Ya, betul. Okey, jadi disebabkan besar, kita tak fokus kepada keseluruhan Tibet kan. Kita fokus lasarkan yang beruk saja. Jadi selain daripada Tibet, ada pergi ke bandar-bandar lain kan? Ya, betul. Ada juga. Boleh story sikit bandar-bandar lain. Pergi ke mana lagi selain daripada Tibet? Kita ada pergi ke Lanzhou. Lanzhou. Okey, lagi. Kita pergi ke Xining. Okey, sini Yizing. dengan Linsha. Linsha. Okey, baik. Di Lanzhou kata saya ada aktiviti buat tarik. Betul, Mi tarik. Buat mi tarik Ya, betul. Oh, okey, sebab Lanzhou ni kalau pendengar semua nak tahu terkenal dengan beef beef noodle lah. Kata beef noodle yang paling sedap sekali di China adalah di Lanzhou lagi. Ya, betul. Jadi mi tarik memang semua orang berpeluang untuk cuba buat mi tarik. Ya, betul. Setiap seorang akan dapat tepung dia tu. So macam-macam lah style macam gini ada. Macam-macam bentuk lah terjadi. So masa tengok tu rasa senang nak buat tak? Ya. Tengok tu rasa macam alah tarik je. Sekali lah dekat hujung ni tebal, dekat tengah ni dah nipis. Lepas tu hujung belah sini lagi dia tebal. Maksudnya dia adalah teknik dia supaya dia sekata kan. Ya, betul. Kita yang tak reti lah. Betul. Dia punya chef cakap nak ambil tempoh masa untuk mahir tu 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah punya ilmu nak compare dengan setengah jam punya. Ya, betul. Oh, tu yang nampak dekat dalam grup WhatsApp tu ada yang jadi roti canai. Roti canai. Grup saya itu roti canai ada, kari pap ada. Kari pap. Donat ada. Weh, macam-macam bentuk tu ada kuih. tak yang betul-betul boleh buat sampai jadi? Ada? Time saya punya trip ada. Oh, ada kan? Ada. Oh. Dia rasa macam dia mahir sangat lah. Maksudnya di kalangan peserta? Ada. Oh. Ada yang jadi. Ada yang jadi ya? Tapi kalau saya Jangan tanya. minta maaf cakap. Jadi pengalaman beef noodle dekat Lanzhou macam mana? Dia punya rasa? Sedap. Memang sedap. Customer pun cakap sedap. Betul. Macam-macam. Malaysia kan ada dekat KL tu kan. Ya, betul. Tapi dia punya rasa lain. Kalau saya suka yang tanpa letak chili oil tu. Oh, okey. Rasa dia dah autentik. saya lain pula. Saya better kena chili oil. Okey, Chili oil baru rasa orang kata apa, dia bila satu makanan tu dia asli dekat tempat yang asal dia tu tempat lain tak boleh lawan lah. Ya, betul. Betul. Saya pun dah pernah pergi ke Lanzhou tu, memang cari dekat Malaysia tak jumpa lah. Tak jumpa rasa yang sama tu, tak jumpa lah. Sebab dia punya rempah kan macam Cina punya rempah, kalau sup dia kan bila kita minum kan macam berangin kan. Betul. Jadi kalau dekat Malaysia ni banyak yang berlebih sangat sampai angin tu macam kuat sangat kan. Betul. Pun tak best juga kan. Bau dia terlampau kuat sangat. Okey, dan Linja. Okey, Linja juga dikenali sebagai orang kata Little Mecca. Little Mecca. Why digelar sebagai Little Mecca tu? Bagi saya dia Little Mecca sebab dia
banyak mosque lah, banyak masjid dekat situ. Kita pergi jalan sikit ada masjid. Tapi sayangnya time saya pergi tu masjid dia tak boleh ambil gambar lah. Oh, maksudnya dekat dalam masjid tak boleh ambil gambar? Tak boleh ambil gambar. Even persekitaran tu pun tak boleh juga. Okey, baik. Yang ni satu yang saya dapat tahu berkaitan dengan polisi kerajaan China sekarang ni adalah yang sering disalahfaham oleh masyarakat luar adalah yang mana banyak masjid-masjid di China yang reka bentuk asal yang kubah, asal macam Arab kan. Dia ubah kepada bentuk macam style masjid Cina. Sebab tu kalau tak silap dekat yang di India tu sekarang ni rasanya semua menara-menara dia ujung tu dia dah ubah, betul tak? Ya, betul. Kan maksudnya rasa dah tak ada dah kubah yang bulat tu tak ada kan? Tak ada. Tak ada dah kan? Ya betul. Saya first time datang sana tahun 2019 pergi, masa tu masih lagi kubah bulat. Yang terkini saya tengok dia dah ubah kan kubah bulat tu kan. Jadi dia sebenarnya kerajaan Cina tak ada masalah kalau orang tu beragama Islam. Tapi dia nak dengan budaya dia, dalam kebudayaan dia. Kita sudut tak apalah, itu mereka punya ni lah. Okay, dan di Xining ada pergi satu masjid Hong Shikuan. Betul. Oh ya, betul. Okey, katanya masjid tu adalah masjid yang sangat tradisional. Boleh ceritakan pengalaman pergi. Dia memang dah kawasan bandar ke kawasan kampung apa? Dia masjid tu dia ada atas bukit. Oh, tak bukit. Kita nak pergi naik tu sejam dalam masa sejam jugalah. 17 km nak naik ke atas. Oh, by bus lah. By bus. Okey. Lepas tu di dalam perkampungan, masjid tu dalam perkampungan. So kita boleh tengok lah orang-orang Islam kat situ. Memang betul-betul pure kampung. Ya, betul. Pure kampung. Maksudnya bukanlah macam separa bandar ke? Bukan. Tak. Memang betul-betul kampung. Oh, pure Tempat kampung. pertanian, tempat diorang bertanam-tanam. Wah, betul pengalaman yang best tu. Ya, betul. Okay. Jadi masjid tu macam mana? Dia punya seni bina dia, binaan dia macam mana? Kalau tengok memang original, kita nampak lah original masjid tu. Maksudnya original seperti Original kayu. Masih kayu. Kayu. Ya, betul. Ukiran kayu tu memang betul-betul nampak dia punya timbul tau. So memang pure kayu lah. And then saya ditanya tour guide dia lah. Dia sebenarnya sebuah masjid yang dibina semula. Oh. Sebab katanya kenapa nama masjid tu Hong Shui Chen? Maksud Hong Shui tu maksudnya banjir. Okey. So kenapa di rebuild balik? Sebab time tu kena banjir. Oh. Maksudnya dia still kena banjir walaupun pada di atas bukit Betul. Oh. Sebab tu masjid namanya Hong Shui. Maksudnya banjir. Oh. Macam tu. Okey. Jadi binaan yang dibina semula tu yang terkini Dia still kekalkan binaan tu. Maksudnya dia punya bahan binaan tu kayu lah. Oh, okey, baik. Macam tu. Okey, jadi hari yang sama ada pergi ke mana? Kanbula. Ya, betul. Okey. Kita pergi Kambula dululah. Lepas tu baru pergi masjid yang Hong Shui Chen tu. Okey, Kanbula apa pula yang istimewa kat sana? Kanbula. Kalau saya suka view dia. View dia memang sangat cantik. Dia tak ada, memang kata tak ada kat Malaysia. Okey. Kanbula tu sendiri apa sebenarnya? Dia National Park, National Forest Park. Oh, okey, baik. Taman negara. Ya, betul. Taman negara, jadi dia punya view dia more tu kepada apa? Kepada Nature. tasik. Tasik ada, Grand Canyon pun ada. Oh, Grand Canyon? Ada. Oh. Time tu yang saya pergilah. Dia punya Grand Canyon tu betul-betul warna coklat kemerahan macam tu. Dia belum menghijau lagi. Dia ada part yang hijau tau. So dia macam ada 3 part. Tasik ada, bukit hijau-hijau pun ada, and then Grand Canyon pun ada. Dia macam all include. Macam tu. Dekat situ kena hiking ke atau macam mana? Dekat situ kita akan naik boat dalam masa setengah jam kot. Kita akan naik boat. Kita akan sampai Kambula. Kita terus akan naik boat dalam setengah jam ke 45 minit. Oh, lama juga. So kita boleh keluar lah kan. Kita boleh naik ke atas deck tu untuk tangkap gambar, untuk rasa angin-angin apa semua. Oh, maksudnya round dalam tu by boat? Ya, by boat dulu. Okay. Kita akan naik boat dulu. Lepas naik boat, kita akan pergi dekat dia punya checkpoint. Kita akan turun dan kita akan jalan kaki lah. Akan jalan kaki. Dan selepas tu kita akan naik bas semula.
Akan naik bas untuk kita pergi tengok viewpoint dekat saya tak ingat. Glass Bridge. Ya, Glass Bridge. Ada Glass Bridge. Ada. Oh, dia merentas sungai ke merentas gaung ke apa? Merentas Tasik. Oh. Ya. Tinggi. Dia punya bangunan, dia punya jabatan tu tinggi. Ketinggian saya Dia tak adalah tinggi sangat. tak adalah tinggi sangat tapi gayat lah gayat. juga. kalau tengok ke bawah tu gayat lah juga. Tapi cantik lah kalau nak tangkap gambar dekat bridge tu memang cantik. Memang cantik. Background bukit-bukit megah, ada yang hijau. Cantik. Oh. So satu orang kata package yang lengkap lah, yang mana sebelum kita ke Tibet tu kita juga round dekat sekitar ya. Dekat Xining ada tempat-tempat shopping tak dekat Xining untuk orang nak shopping-shopping beli souvenir? Ada. Oh. Sebab hotel yang kita orang duduk ni dia dekat je dengan shopping mall. Dia bukan shopping mall sangat lah. Dia bukan shopping mall yang ada kedai-kedai ataupun outlet yang branded. Tak, dia macam pusat pemborong macam tu. Oh, okey, baik. Macam dekat GM Klang tu. Macam tu. So, nak tawar-menawar memang senang. Awak boleh cakap Chinese. Senanglah tawar-menawar. So, senanglah tawar-menawar. Cik Salina kita ni dia boleh bercakap bahasa Cina. Jadi dia pergi tu memang ngam lah. Memang semua peserta minta tolong dia lah nak cakap apa-apa kan. Okay, sepanjang trip ni kalau ada macam night market ke pergi? Ada. Tapi night market dia bukan macam dekat sini lah. Kalau kita night market kan ada jual baju, ada jual jam, semualah lengkap lah. Tapi kalau night market dekat Tibet tu, dekat China tu, dia dari permulaan tu sampai ke hujung semua makanan. Semua makanan. Semua makanan. Okey, baik. Oh, semua makanan? Ya, betul. Makanan, buah-buahan pun dia ada. boleh kau macam Muslim street? Oh, ya, Muslim street. Shen tu? Ya, betul. Lebih kurang. Jadi, yang jual Muslim ke? Muslim juga. Oh, Muslim? Ya, Muslim. Oh, jadi bandar-bandar yang kita pergi ni memang majoritinya Muslim lah? Ya, betul. memang sangat senang lah kalau nak cari makanan macam street food macam tu. Street food. Tapi saya nak pergi apa namanya tu, dia punya mall tu kan, ada jual roti yang digoreng, lepas tu dia ada inti macam kucai. Tu. Dah kucai tu? Dia satu roti tu berapa ya? 5 yuan tak silap. Tapi sedap sebab dia goreng fresh. Kita orang tanya halal ke tak? Dah terang-terang orang tu bertudung. Kita tanya halal ke tak? Kiranya yang kita faham macam kalau macam tempat kita pergi contoh macam Beijing ke, kita nak dapat tempat yang majoriti Muslim tu agak susah. Tapi kalau tempat-tempat yang macam Malaysia, Nanjou, Xining ni memang tempat majoriti Muslim. Even kalau kita jalan-jalan pun kan, mostly boleh nampak lah perempuan China dekat sana bertudung. Lelaki berkopiah. Betul. So sampai dia tanya, kenapa tak pakai kopiah? Kita kan Muslim kan, orang sana, orang Cina sana, kalau dia Muslim dia bersongkok pula, dia berkopiah. Dia sampai tanya, berkopiah. Kalau saya pula, yang experience saya, dia kata, awak dah kahwin ke? Cakap belum. Saya tanya, kenapa tanya macam tu? Dia cakap sebab awak bertudung. So, stereotype diorang dekat sana, perempuan Muslim yang bertudung maksudnya dah kahwin. Macam tu. So, saya pun pelik. Benda baru. Okey, baik. Macam tu lah. Satu pengetahuan yang baru tu. Yang saya pun baru tahu benda tu. Okey, baik. Kemudiannya, daripada Xining lah kita naik kereta api, betul lah? Betul. Sampai ke Lhasa. Yang ni antara tarikan utama yang ada dekat dalam trip ni. Yang mana kita boleh je sebenarnya nak buat trip ke Tibet ni terus naik flight ke Lhasa. Betul. Kerana ada beberapa trip yang dia buat sampai ke Lhasa, kemudian dia pergi sampai ke Everest base camp. Tapi kita tak buat ke sana sebab Everest base camp ni ada tempat yang kena tidur dalam kemah. Ya, betul. Betul. Kemudiannya makanan halal memang tak ada. Dan bagi saya lah, kalau nak tengok Everest, better lagi pergi ke Nepal sebenarnya. Ya. Tempat dia lebih tepat lagi. Jadi kita gabungkan, kerana why kita gabungkan antara beberapa bandar dengan Tibet ni sebab train ni. Sebab train ni digelar sebagai train roof of the world. Betul. Maksudnya dia
kalau siapa yang peminat travel by train, kena naik train ni. Sebab dia antara rekod yang nak dicipta apa? Train yang tertinggi di dunia. Ya, betul. Kerana train ni kalau tak silap paling tinggi puncak perjalanan tu paling tinggi dia pergi berapa? 5,000. 5,000 meter 5,000 meter. Mana kan train tu pergi lebih tinggi daripada Gunung Kinabalu. Maksudnya dia daripada Sining nak pergi ke Lhasa tu dia jauh kan 20 jam. Jadi antara poin yang paling tinggi yang dia pergi 5,000 meter. Betul. Jadi kalau siapa yang suka travel, sebab ada jenis orang yang suka travel by train. Jadi rekod yang dia kena pecah, dia kena naik train ni. Sebab baru lengkap. Train paling tinggi di dunia. Contoh macam ada orang nak train yang paling panjang di dunia. Kita dah ada dah. Trans-Siberia daripada Mongolia sampailah ke Moskow, ataupun daripada Vladivostok sampai ke Moskow. Itu dah ada. Jadi orang yang dah join Trans-Siberia dia boleh berbangga, aku dah pernah naik train yang paling panjang di dunia, laluan paling panjang. Tapi kalau tak pergi Tibet ni tak lengkap lah. Tak lengkap lah. Sebab ni train yang paling tinggi di dunia. Okey. Saya dah pernah naik bullet train China dan kita jadi saya tak pernah naik yang sleeper train. So macam mana dia punya orang kata apa, bila masa first time masuk dia punya cabin tu, rasa teruja ke, rasa kecewa ke, rasa macam mana? Terkejut lah. Jadi Sebab saya expect bilik tu sempit. Oh, jadi? Ya, tapi bilik tu walaupun dia boleh muatkan 4 orang, tapi kita still rasa ada space. Oh okey, baik. Sebab kita boleh letak luggage kita dekat bawah katil. Yang atas pula ada ruang untuk kita letak luggage kita. Betul. Kiranya ada meja apa semua. Tilam tu lembut tak? Tilam dia okey. Lembut. Maksudnya tidur tu memang nyenyak lah. Tilam dia dapat tilam, dapat selimut, dapat bantal. Oh, kira memang macam tidur hotel. Macam tidur hotel lah. Ya, betul. Okey. Sebabnya kita pernah bawa trip, trip Trans-Siberia. Trans-Siberia ni kita ada kala daripada Mongolia tu Ulaanbaatar kita naik train yang Mongolia punya. Ya, betul. Jadi saya dah pernah tengok gambar. Saya tak pernah pergi. Ada kru lain yang bawa. Tapi saya dah pernah tengok gambar dia tak seperti yang kita expect lah. Betul. Dan yang Rusia pun yang Rusia punya train pula daripada Irkutsk pun saya tengok kan nampak macam sempit lah. Agak sempit. So saya ada tanya juga dengan peserta pergi Tibet ni, dan dia pula dah pernah pergi Trans-Siberia dengan kita, dan dia kata yang train Tibet ni better, lebih baik lagi daripada train yang Rusia. Kan saya kata sebab kan kita selalu dengar bila China ni kan macam low class, tak standard, kotor lah apa semua kan. So macam Sadina sini macam mana bila masuk train tu? Kalau saya, first yang saya tengok tandas. Oh, tandas. So macam mana tandas dia? Apa yang saya boleh kata, Alhamdulillah ada 2 jenis tandas. Tandas duduk dengan tandas jangkung. Oh, duduk ada? Ada. Dua ada. Lepas tu tandas yang sama ke tandas yang beza-beza? Berbeza. Oh, okey, baik. Tandas cangkung tu dekat belah kiri, tandas duduk tu dekat belah kanan. Oh, kiranya dari mana-mana pintu pun ujungnya ada tandas. Maksudnya maksud dalam kabin tu ada tandas hujung dan hujung. Ya, betul. Oh. Dia kiranya macam satu gerobak train tu, dekat hujung tu ada tandas. Hujung ni ada, hujung sana pun ada? Ya, betul. Satu hujung je. Oh, satu hujung je. Okey, baik. Oh, cuma jadi 2 lah tandas? Okey, baik. So, lepas tu dia pun ada air panas. So, kalau kita nak rendam macam Maggi cup ke. Setiap gerabak? Ya, betul. Oh, maksudnya tak perlu nak pergi dia punya kafe ke kantin ke? Tak perlu. Oh. Bagi saya tak perlu sebab memang dalam satu gerobak tu dah lengkap semua. Boleh cuci tangan, boleh basuh muka. Betul. Ada tandas juga, ada pemanas air. Lengkap. Dia sejalan kaki, pergi dekat ujung, sekejap je. Dia tak jauh pun. So tak ada masalah kalau nak kena Maggi ke apa ke? Tak ada masalah. Oh. Nak buat Milo pun boleh. Best. Yeah. Sebab sana kan cuaca sejuk. So apa yang kita perlukan tu kan macam air panas sikit. Okay, then macam Sarina kalau tak pergi trip yang pertama, ada juga yang naik train satu kabin 4 orang, betul tak? Betul. Okay, sebab masa tu percubaan yang pertama, trip bulan 5, jadi Sarina bawa trip tu. Masa tu kita buat percubaan, ada customer yang
dia naik satu kabin tu ada 4 katil. Tapi ada customer yang dia bayar lebih, dia naik katil berdua. Betul tak? Okay. Maksudnya apa? Keempat katil tu dibeli atas nama dia 2 orang. Okey. Betul. Jadi ada pula yang biasa satu kabin tu 4 orang. Tapi trip yang kedua, kita dah buat pengiraan, kita dah kau tim dengan pihak sana semua. Semua peserta dapat bilik berdua, betul tak? Betul. Couple. So rasanya memang lebih selesa lah. Ya, sangat-sangat selesa lah. Oh, jadi memang diorang semua puas hati lah. Ya, puas hati. Kalau tak salah kita umumkan yang dapat katil berdua tu sebelum naik train kan? Ya, betul. Pagi tu saya umumkan. So bila umumkan tu apa dia kata? Masing-masing seronok. Masing-masing ingat kan, share 4 tengah fikir-fikir macam mana nak panjat katil apa semua yang kat atas kan. Betul. Dia tengok dengar share berdua, alhamdulillah, tak perlu panjat katil lah apa semua. Jadi saya nak umumkan dekat sini kita punya trip Tibet kita selepas ni, semua trip Tibet kita adalah katil berdua. Ya, betul. Kabin, katil berdua. Kita dah kautin dah dengan pihak sana. Okey, jadi naik pukul berapa masa tu naik train? Masa tu malam dalam pukul 10.30 tak silap. Pukul 10.30 dalam nak pukul 11 macam tu train dah gerak. So masuk dalam tu memang terus lelap lah. Saya kena alert lah dengan staff dia. Sebab staff dia nak cakap bahasa English tu kurang sikit. Okey, baik. So saya kena alert lah, kena sampaikan dekat customer-customer yang lain apa yang tak boleh, apa yang kena alert. And then apa yang saya kagum dengan staff sleeper train ni, diorang sangat caring and then diorang sangat concern tentang kesihatan kita orang punya customer lah. Sebab majoriti kita orang punya customer ni banyak yang berumur. So dia takut lah sebab kita kan naik sleeper train tu kan tinggi kan, takut tak cukup oksigen ataupun diorang dapat yang high altitude sickness tu. Dia keep remind dekat saya kalau ada apa-apa terus bagi tahu diorang. And then dekat dalam cabin tu pun dia ada button untuk panggil staff tu sendiri. Setiap kabin? Setiap kabin ada. Saya pernah sampai tertekan. Saya ada SOS punya button Ya, betul. Dia akan segera datang lah. Special tu. Macam VIP punya layanan tu. Ya. Apa nama tu? Okay. So tidur malam memang nyenyak lah. Nyenyak. Yang saya boleh kata, nyenyak dia tu tak dengar pun suara sleeper train tu. Maksudnya tak dengar pun bunyi train yang bising tu? Tak dengar? Saya pun tak rasa dia bergoyang-goyang, memang sangat lena lah. Okay, baik. Okay, Dan. Masuk subuh, solat macam mana? Solat senang je. Sebab dia kan double decker kan. Dia double decker yang melekat lah. So dekat tengah-tengah tu, dia ada ruang. Okey, baik. So kalau macam nak solat secara berdiri pun boleh juga, solat macam biasalah. Okey, baik. Kalau macam solat duduk tu agak payah sikit lah. Tapi saya ada peserta beritahu dekat dengan ruang yang ada kata panas tu ada macam ruang luas sikit boleh solat. Ya, boleh. Ya, betul. Boleh. Jadi cuma kena minta izin dengan dia punya staff dulu. Dan dia okey lah. Dia okey je. Jadi macam lagi semayang kat dalam kabin ke semayang dekat luar tu? Saya semayang dalam kabin. Semayang kabin? Ya. Tapi Encik Fakri kabin berkongsi dengan ni kan? Dengan saya semayang duduk je lah. Semayang duduk je lah. Sebab kaki tak apa nak sihat hari tu. Okey. Ya, betul. Okey, baik. Okey, masa mula-mula train tu dia akan mula mendaki kan. Jadi masa mula mendaki tu ada tak rasa tak selesa yang kata high altitude sickness tu? Macam ni? Kalau untuk saya rasa dia pening-pening macam tu je lah. Dia mula-mula permulaan tu dia rasa pening-pening apa semua. Tapi kalau dah tidur bangun balik okeylah. Tak ada masalah. Dia samalah apa yang dia rasa, saya pun rasa juga. Even muda berapa tahun. Jadi anda katalah kalau ada seseorang yang terkena benda tu, apa benda yang dia orang akan buat? First, dekat dalam kabin tu ada oksigen. Setiap kabin? Ya, betul. Setiap kabin? Ya, betul. Maksudnya ada apa? Ada macam salur ke apa? Dia ada macam apa namanya yang boleh tarik. Dia macam dia punya permulaan oksigen tu. Ya, betul. So dia kena ada alat untuk dia sambungkan. So alat tu pula nak dapat dari mana? Dari staff diorang. Daripada staff. Okey. That's why dia keep remind. Kalau ada apa-apa cepat panggil diorang. Okey, jadi kalau ada apa-apa masalah aku panggil dia akan bawa benda tu cucuk kat situ terus. Ya, betul. Ya, betul. Dah macam hospital pun ada. Ya, betul. Kalau pakai tu pun macam hospital. Dia macam
Oh, Macam tu. yang masuk yang masuk hidung tu. Yang ikan tu. Ya betul. Bukan corong macam tu tak. Yang macam straw macam tu. Bukan dia tempat tidur. Saja tempat tidur. Ada air panas. Ada. Atas masalah tu terus oksigen dengan dia. Setiap bilik. Setiap penghujung kepala katil. Oh, setiap katil? Setiap katil ada. Kan? Dekat setiap sudut. Contohlah dekat sini kan ada 2 katil kan. Setiap satu katil ada. Tepi-tepi tu ada. Setiap katil ada. Saya mati-mati ingatkan dalam satu gerabak ada satu ke? Tak, setiap kepala katil. Ya, betul. Oh, dui. Wah, special lah. Ya, betul. Special lah. Even kalau umur... Patutlah peserta tu kata lebih baik daripada di Transiberiya. Ya. Uish. Oi, korang-korang. Aku dengar aku bergerak. Sebab even staff diorang, dia akan catat nombor bilik. Contoh macam grup saya itu, atas 70 tahun, dia akan catat. Okey, bilik ni 70 tahun, bilik ni 70 tahun. Dia akan tanya, bilik ni umur berapa? Paling muda berapa? Paling tua berapa? So dia akan check. Setiap masa dia akan pergi bilik, kita tanya okey tak? Servis ni memang sangat tip-top lah. Memang Aku kena bawa satu trip juga ni. boleh. Pergi, silakan. Cuba bawa. Sebab saya sekarang ni dah sampai satu level saya dah malas nak buat travel je lah. Anak-anak pun dah makin besar. Dulu masa muda dulu memang rata lah. Sekarang dah malas dah nak pergi lah. Bila dengar cerita macam ni, tak boleh jadi ni. Mana boleh kan, semua dah rasa, aku tak rasa dia. Ya, kena rasa Special sekali. lah tu. Special layanan dia. Hui, kalau macam ni punya cara 20 jam pun tak rasa. Betul. Tak rasa, memang Tak betul rasa. tak rasa. Okey, tadi kita cakap pasal subuh. Lepas dah subuh, siang. So cuaca dah terang. View dia macam mana? View. Satu perkataan. Saya. Spectacular. Oh. Dia maksudnya, dia lalu dekat mana? Memang kawasan bukit je ke ataupun ada juga tempat-tempat yang lain macam mana? Oh, yang pengalaman saya lah. Dia akan ada satu tasik juga. Oh, Tasik. Betul. Lepas tu, tasik tu dah ke bawah sikit lah. Oh, okey. Kalau macam dia dekat atas, bahagian atas-atas tu memang banyak banjaran lah. Sampai ke ada banjaran Himalaya lah. Oh. View dia tu memang sangat cantik. Dia punya gunung tu bukan warna hijau, macam warna-warna hitam-hitam sikit. Lepas tu ujung dia ada salji. Maksudnya memang train memang lalu di celah-celah bukit. Di celah-celah bukit. Tapi tak sepanjang masa lah. Ada yang lalu kawasan datar. Kawasan datar tu kita boleh tengok, kalau tahu yak. Okay. Yak. Yak ada, keldai ada, kambing ada. So sepanjang jalan nampak macam perkampungan ke ataupun tak? Semua tu kawasan yang tak orang tak duduk? Tak berapa nampak sangat. Untuk yang perkampungan ataupun tempat-tempat orang duduk ni, dia lebih kepada tanah datar lah. Tanah datar. Dia tak banyak kehidupan. Ada banyak berhenti stesen? Berhenti tu ada. Saya sempat turun satu stesen tu. Dan bila dia berhenti tu lama? Lama tak dia berhenti? Kalau saya, dia berhenti sekejap aja dalam 15 minit macam tu. Sempatlah nak buat TikTok. Ya. Sempat. Sebab memang kerja Cik Sarina pergi tu kita suruh dia rakam. Ya, betul. Rakam gambar, tangkap gambar semua. Okey, bagus. Okey, jadi sampai Lhasa. Bila sampai je Lhasa, bawa pergi dinner dulu, betul tak? Betul. Okey, jadi sampai Lhasa dinner. Menu makanan dekat Tibet dengan di tempat lain lebih kurang ke ataupun ada something berbeza kalau Lhasa punya menu? Kalau saya, sebab kita akan tukar tour guide tau. Sebelum naik sleeper train tu, tu satu guide. Lepas sampai Lhasa, ada tour guide lagi. Oh, jadi guide tak ikut sepanjang train tu? Ya, tak ikut. Tak. So, dia akan bertukar tour guide. So, sebelum sampai Lhasa tu, tour guide ni kata, makanan dekat Lhasa ni kurang sikit. Oh, gitulah. Okay, mungkin selera dia lah. Tapi tak saya, sedap. Maksudnya, dia ada perbezaan tak rasa makanan antara Xining dengan Lhasa? Kalau rasa, bagi saya, sama. Oh, lebih kurang je. Mungkin cara masak ke berbeza ke? Mungkin lah. Kalau saya, favourite saya telur tomato tu. Of course lah. Of course lah. Saya sampai belajar kot cara nak masak macam mana kan. Kalau saya masak kat rumah tu untuk anak-anak, diorang suka makan tu. Okay. Okay. Sampai dekat sana di Lhasa, kemudian esoknya
pastilah tarikan utama Potala Palace lah. Potala Betul. Palace. Betul. Saya nak tanya Cik Fadil, Potala Palace ni sebenarnya apa? Dia ni monasteri Buddha ke, kuil ke atau apa sebenarnya? Dia, apa yang guide beritahu saya, dia adalah penempatan untuk pendeta-pendeta Buddha. Oh. Ya. Dia punya ketua tu kan yang Dalai Lama. Dalai Lama pun ada. Dan masih lagi jadi pendapatan ni ke ataupun dah jadi museum ke apa ke? Tak, masih. Oh masih lagi? Kalau masuk ke dalam, kita boleh tengok lah, adalah dia punya kuil-kuil lah kan. Okey baik. Tapi dan kita nampak pendeta-pendeta dia tu. Okey baik. Dia macam, kalau mudah cakap, mudah kita nak cerita, macam asrama lah. Dia tempat tinggal untuk pendeta. Okey, sebab bila sebut perkataan monasteri ni, dia more tu kepada macam tempat latihan kan untuk Ya, betul. untuk melatih sami-sami baru, betul tak? Betul, Okey, betul. baik. Jadi panjat sampai atas. Saya panjat sampai atas. Sampai atas? Sampai atas. Maksudnya seberapa atas yang boleh naik tu? Kita hanya boleh naik untuk pelancong, kita setakat boleh naik hanya tingkat 3 sahaja. Dia ada berapa tingkat? Dia ada 10 tingkat. Oh, sampai 3 je? Ada 10 tingkat. Kita boleh naik sampai 3 sahaja. Oh, okey, baik. Okey, yang lain tu tempat yang tak dibenarkan lah. Ya, betul. Okey. Daripada atas tu boleh nampak view kat bawah? Ya. Dia sebenarnya atas bukit ke apa? Dia boleh katakan atas bukit juga. Okey. Tapi kita kena naik atas lagi guna tangga tu. Okey, Tapi baik. bagi saya tangga tu bukan macam tangga dekat Batu Cave tu tau. Macam kena naik. Dia macam tangga dia naik sekejap, lepas tu 2-3 langkah. Lepas tu mendatar. Mendatar, lepas tu naik lagi tangga tu. Lepas tu dia masuk lagi satu tempat tu. Untuk kita ke tempat yang lain. Sebab dia punya Potala ni dia macam ada satu checkpoint ke satu checkpoint. Oh, dia naik sikit checkpoint. Ya, betul. Sikit checkpoint. Ya, Naik betul. sikit checkpoint. Oh, gitu. So sempat lah kalau nak naik tu, nak berehat dulu. Betul. Rehat dulu 5 minit. Lepas tu jalan Daripada sambil hotel jalan. nak ke palace tu jauh? Tak jauh, dalam Tak jauh. 25 minit, setengah jam So, je. daripada hotel, okay, disebabkan Potala Palace tu atas bukit. So, dekat daripada hotel tu, boleh nampak tak Potala Palace tu? Oh, kalau itu tak nampak. Oh, tak nampak? Oh, okey, baik. Dia taklah terlampau tinggi dan tak terlampau rendah. Okey, baik. Okey, jadi apa nama tu, apa yang cantik, apa yang istimewanya Potala Palace? Oh, kalau bagi saya apa yang special time malam tu. Oh, malam. Malam tu. Ada dia punya view malam dia. View malam tu yang saya boleh katakan warna Potala Palace tu lagi naik. Kalau macam siang tu warna dia macam muram sikit lah. Tapi kalau malam tu warna Potala Palace tu betul-betul naik. Maksudnya dia bercahaya lah waktu malam? Dia dengan bantuan Oh, spotlight lampu lah. Okay, baik. Maybe mungkin sebab Potala Palace tu pun cat dia warna putih kan. Jadi bila siang cerah kan. Jadi dia tak timbul sangat, tapi bila malam sekeliling gelap dia cerah. Betul. Tu nampak cantik. That's why malam dia cantik. Sampai kita orang ambil 50 yuan tu, kalau tengoklah 50 yuan tu gambar dia Potala Palace. Oh, So okey, kita orang baik. buat macam ni, Potala Palace tu dekat belakang kan, pegang duit 50 yuan tu ambil gambar. Macam tu. Okey, baik. Okey, selain Potala Palace, masa lawatan Potala Palace, hari yang sama ada pergi ke mana lagi? Kita orang pergi dekat ni. Ada satu shopping street ni. Nama dia Baojiao. Tak silap Baojiao Street. Dekat situ yang buat saya suka dengan tempat tu orang-orang dia. Orang-orang dia still pakai even kita tahu kan sekarang ni kita dalam era kemodenan. Tapi diorang still pakai pakaian tradisional diorang. Yang jenis yang macam topi bulu tu ke? Bukan. Oh, bukan. Itu pakaian untuk musim musim sejuk. Ya, betul. Okey, baik. Pakaian diorang tu macam, sebab saat time tu yang saya pergi tu sejuk. So, pakaian diorang macam berlapis-lapis lah juga. Tapi penuh dengan warna. Warna dia ada warna biru, putih, merah, kuning. Seolah-olah macam kita tengok cerita Cina lama je tu. Ya betul. Oh, dia punya pakaian tu dia memang budaya Tibet bukannya budaya Cina dekat tempat lain Bukan. Kalau macam budaya Tibet yang lain, budaya Cina yang lain tu, pakaian diorang macam macam orang pakai baju kungfu tu kan. Ya betul. Tapi kalau ini lain. Dia bertutup. Dia bertutup. Dia bertutup and then diorang keep pegang yang
Tasbih. Tasbih. Macam tasbih lah. Kita cakap tasbih lah istilah. Baik. Tasbih ada, lepas tu yang Kiranya apa? orang kata apa, Pusing-pusing ni. macam Tibet ni kalau ibarat macam kita orang Islam ni macam Mekah Madinah kan. Betul. Betul. Macam tempat religious dia orang, betul tak? Tapi taklah bermakna agama lain tak ada kat situ, betul tak? Ya, betul. Kiranya jumpa kat orang kat situ, orang kat situ orang baik-baik lah tu kan. Maksudnya berjalan dia pegang tasbih dia lah. Sebab berdekatan dengan shopping street tu ada satu kuil, ada temple, yang mana temple tu adalah checkpoint terakhir untuk ibadah dia orang. Daripada gitu. Nepal datang, daripada India datang dekat situ. Macam kalau macam kita ni macam Mekah lah, macam Mekah Madinah pergi haji lah. Dia orang punya checkpoint terakhir dekat situ, temple itu. Okey baik. Dekat sekitar situ, okey, berapa yang tadi kata ada masjid tadi, berapa banyak masjid ada kat area situ? Kalau dekat Lhasa, once dah turun Potala tu, kita akan direct pergi dekat Bajau Street tu. Lepas tu ada satu masjid, satu je. Satu je. Nama masjid tu Great Mosque Lhasa. Tapi Dia memang rupa masjid. saya tak boleh kata rupa masjid lah sebab saya dapat tengok gerbang dia je. Bukan, maksud saya contoh macam di Jepun macam di Jepun, bangunan rumah kedai tu jadi masjid. Betul. Dia tak ada satu binaan khas masjid. Maksudnya bukan bangunan tu didirikan itulah masjid. Tak. Jadi yang ni adakah bangunan rumah kedai ke benda? Dia macam rumah kedai. Sebab sebelah-sebelah dia tu macam convenience store, macam jual-jual baju. Bukanlah bangunan khas macam ada menara dia, ada kubah. Okey, baik. Jadi dapat solat dekat dalam tu? Tak dapat. Sebab time tu saya pergi, tour guide tu kata kena ada permit. Okey, baik. So dapat bergambar sebab dekat Tibet ni dia autonomi punya ni. Dan kalau tak salah Tibet ni nak masuk dalam Tibet, dia orang luar nak masuk dalam Tibet, dia ada permit dia. Ya, Walaupun betul. kita masuk ke China, contoh ada visa contoh kan. Kita macam Malaysia free visa. Masuk, tapi nak masuk Tibet kena ada permit. Bukan setakat nak masuk Tibet, nak masuk ke mana-mana tempat sekalipun. Dalam Kita permit pakai tu permit. dah ada list dah tempat yang kita akan pergi. Ya, betul. Dan kita hanya boleh pergi kat tempat yang ada dalam permit tu saja. Ya, betul. Jadi apa nama tu, dan permit ni pula dibuka untuk pengunjung luar daripada bulan 4 sampai bulan 10 saja. Sebab tu kalau ada orang bertanya, why tak buat musim sejuk? Bukan tak nak buat, memang tak boleh buat. Sebab permit yang ada hanya bulan 4 sampai ke bulan 10 saja. Okey. Okey. Habis di Lhasa kita pergi ke Yamdruk. Yamdruk ni apa sebenarnya? Yamdruk ni kalau ikut kepercayaan Buddha, dia adalah satu tasik di mana dewa dia orang tinggal. Oh gitu. Jadi ya, masa betul. pergi tu ada jumpa tak dia punya dewa tu? Tak jumpa. Tak jumpa lah. Tak selisih ke apa ke, tak jumpa lah. Kan ada nak pergi melawat ke tak ada? Tak. Okey, tak ada. Tak ada Jadi Yamdruk ni apa? Dia di padang pasir ke, bukit ke benda? Dia tasik di antara bukit. Betul. Di tengah-tengah bukit. Dan view dia memang cantik lah. View dia memang cantik. Kita nak naik tu elevation dia 5,000 meter. Oh, maksud tempat Kita tu. nak tengok viewpoint dia tu 5,000 meter. Lebih tinggi daripada Gunung Kinabalu. Ya. So bila kita kat atas tu macam biasalah kan, kita ni Ada sesuatu apa? ada. Ada kan? Dia ada yang sesak nafas macam grup saya. Sebelum kita naik, kita singgah checkpoint untuk kita sewa oksigen. Sebab ini customer yang request. So dia orang nak sewa oksigen sebab maklumlah kan, dah umur 70 lebih. So ada yang nak sewa oksigen. Cuma saya punya grup, akak tu umur 75. Dia tak sewa oksigen, tapi dia naik. Hebat. Maksudnya sekarang ni, saya pun ada dengar juga ada orang kata takut nak pergi Tibet ni sebab ada attitude sickness. Tapi majoriti peserta kita semua okey maksudnya tak ada pun kena Okey je. Sebab kita bekalkan oksigen tu. So kalau macam saya, time sampai dekat Lhasa tu, tour guide ada prepare oxygen tank tu tau, yang boleh bawa ke mana-mana, portable lah. So kalau diorang rasa semput, terus pump. So dia macam tak ada masalah lah kalau macam nak pergi Tibet tu. Tak ada apa yang perlu dirisaukan.
Cuma kalau lebih baiknya sediakanlah ubat Betul. untuk elevation tu. Oh, okey baik. Untuk altitude sickness ada ubat. Ada ubat je lah. Ada Cuma kena ubat makan kadang ikut doktor, kadang ada cakap sehari sebelum, 2 hari sebelum. Sekali makan tu dia boleh tahan berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari? Sehari. Sehari. Sebab dia sehari 3 kali makan. Oh, okey baik. Faham. Okey. Okey, then hari balik airport Lhasa macam mana? Okey, besar ke? Airport Lhasa nak kata kecil sangat tak juga, nak kata besar sangat tak juga. Medium lah. Tapi dia Encik Fakri pernah pergi Yunnan kan, Ya, pernah pergi macam Urumqi kan. Urumqi, betul. So airport compare dengan airport di Lhasa ke lebih kurang sama je besar? Lebih kurang je. Bagi saya lebih kiranya, kurang je lah. Kenapa? Saya duk bayangkan Lhasa ni macam tempat terpencil tau. Tibet ni macam tempat yang terpencil. Kita duk ingat macam Tibet ni mungkin pembangunannya tak berapa nak hebat sangat. Tapi kalau kata airport dia besar macam tu, kan, dan bandar dia pun boleh tahan, kiranya Tibet ni pun tidaklah dipinggirkan dari sudut pembangunan ke apa ke tak. Tidak. Grup Cik Fakri, kau tak silap saya balik tu ada singgah transit transit di mana? Ya, kita transit di Beijing. Beijing. Ya, betul. Ada sempat tour kat sana? Ada sempat pagi tu kita orang keluar dan terus pergi tempat shopping. Oh, shopping je? Tempat shopping je. Tak pergi yang ni bird nest semua? Tak sempat. Oh, tak sebab sempat. kita orang punya flight pukul 4. So makcik-makcik ni, kakak-kakak, makcik-makcik ni memang nak pergi shopping. Sebab dekat Lhasa dia orang tak jumpa benda nak shopping. So, dia orang pergi Beijing, memang beritahu dekat tour guide memang nak shopping. So terus dia bawa pergi sana, ada yang beli jaket, ada yang beli baju, itu sweater. tara on the way nak balik Malaysia tu. On the way nak balik Malaysia. Masih sempat. Bila nak packing bag semua tu dekat airport lah. Dekat airport. Bag dah keluarkan, letak dalam perut bas. Kan? Sampai airport masing-masing membuka bag. Apa nama tu, tapi lepas shopping tu lunch, solat semua lah. Dan solat. Betul. Solat dekat restoran ke dia buat pergi masjid ke apa? Kita orang time tu nak check in flight pukul 4. So kena check in pukul 1. So tak sempat dan memang kena solat dekat airport lah. Airport lah, solat kat tempat awam kat sana. Tempat awam sana. Okey. Jadi apa nama tu, so far macam ni Tibet, macam Fakri dah banyak tempat pergi kan. Salina pun baru nak menjinak-jinakkan banyak tempat pergi kan. Jadi so far daripada semua tempat-tempat yang Cik Fakri dah pernah pergi, Tibet ni boleh letak ranking yang nombor berapa ke? Kalau tanya saya, Tibet nombor 2 lah. Nombor 2 Nombor 2. Oh, nombor 2. Yang nombor 1 apa tu? Nombor 1 saya memang Iceland. Iceland Iceland lah. Ya, Iceland lah. Iceland. Okay. Saya memang Iceland. Okey, baik. Lepas ni kita boleh buka pula topik Iceland pula. Yeah. Okey. Salina rasa dah pernah pergi Tibet sekali ni, kalau diminta pergi sekali lagi rasa nak pergi lagi tak? Boleh. Boleh Boleh. Oh, memang nak Sedia lah. berhikmat. Sedia berhikmat. Sebab biasa kalau dah pergi satu tempat kan, kalau tempat tu biasa-biasa kita rasa tak apalah bagi tempat lain pula kan. Okey, baik. Okey. Jadi macam mana, apa kalau nak bagi sepatah dua kata nak ajak untuk ramai-ramai pergi ke Tibet ni, maksudnya apa yang boleh nak sampaikan kepada para pendengar kita? Kalau saya, apa yang saya boleh katakan, Tibet ni dia tak perlu overthinking sampai rasa takut, sebab apa yang kita rasa tu time tu dia lain daripada expectation kita yang sebelum. So yang saya perlu cakap, just jaga kesihatan and then bawa ubat-ubatan yang perlu. Tu je. Tapi yang penting trip ni santai. Dia tak rushing and then dia small group je. So tak perlu nak tunggu-tunggu orang. Tapi the best lah Tibet ni. Okay. Macam mana pula? Untuk saya, jomlah kita pergi. Kita nak tengok sisi lain daripada China. Betul. Sebab kita tengok China yang kita tahu, pembangunan ini apa semua. So kita ke Tibet, kita tengok budaya, kita tengok agama dia macam mana, kita tengok pakaian. Jangan risau. Orang Cina tak, kalau yang kita faham kan, orang Cina
bising lah apa semua. Jangan risau. Kat sana diorang menghormatilah kita. Kalau dalam sleeping train pun kita bayang kat sini bising apa semua kan. Tak ada. Kat sana memang atas pukul 11 sunyi. Memang tak ada kata nak bising-bising dalam train, tak ada. Dia kata rakyat Cina ni secara generalnya dia macam tempat lain juga. Ya, betul. Behave semua kan, hormat orang. Cuma itulah adalah seteng-seteng yang pergi macam tempat lain, dia buat perangai tu kan. Ya, betul. Okay, jadi apa nama tu jadi Tibet destinasi baru yang kita mulakan tahun ni. Destinasi kami bila buat trip China ni, apa yang kami nak bawa adalah kami nak cuba bawa something different, view yang berbeza daripada apa yang kita nampak sebelum ni. Sebab contohlah macam kita di Malaysia, kita ada masyarakat Cina kan. Jadi kita nampak masyarakat Cina tu dari sudut view kita sebagai rakyat Malaysia. So kadang-kadang kita menyamakan, pergi Cina pun seperti itulah. Sebenarnya tak. Kerana dekat Cina banyak tempat-tempat yang sampai tak kita pergi tu kita tak sangka pun dekat China ada tempat macam ni. Jadi kami di Jakarta kami membawa misi itu, iaitu kami bawa destinasi China yang baru yang anda tak terfikir pun bahawa tempat tu ada dekat China. Contoh macam kita bawa China Silk Road. Betul. Kita mempelopori China Silk Road untuk market Malaysia ni daripada 2019. Kami punya trip pertama China Silk Road 2019. Jadi China Silk Road kita fokus kepada laluan sutera yang menjadi laluan perdagangan manusia beribu tahun sebelum daripada Masihi lagi. Kemudian kita ada Yunan pula terkenal dengan percutian tanah tinggi. Dia punya sejuk dia punya bunga dia, pemandangan dia cantik. Kemudian Tibet pula kita nak tengok kebudayaan. Contoh kalau kita 4 hari pertama kita di bandar-bandar yang majoritinya umat Islam. Kemudian kita naik train, kita pergi pula ke bandar yang majoritinya Buddha. Jadi kita tengok dari situ perbezaan kebudayaan, macam mana pakaian dia orang, makanan mereka, dia orang, hidup dia orang macam mana. Okay, dan kita juga ada Xinjiang. Kita ada Xinjiang. Xinjiang ni maksudnya lagi lain daripada sebab bila pergi Xinjiang ni rasa macam kita ada dekat Timur Tengah. Macam ada dekat Asia Tengah dia punya padang pasir dia, kehidupan dia, masyarakat Muslim dia Xinjiang tu memang Muslim, masyarakat Muslim. Kita baru buat trip yang pertama bulan 5 itu, dan kita sebenarnya dalam Xinjiang ni dalam proses, sebab Xinjiang ni ada dua, Xinjiang Selatan dengan Utara. Kita buat sekarang ni Xinjiang Selatan. Sekarang ni kami dalam proses untuk nak buat gabung antara Xinjiang Selatan dan Utara. Dan dia akan menjadi trip China Jakarta yang paling panjang, 15 hari. Setakat ni yang paling panjang China Silk Road 13 hari kan. Ini 15 hari. Okay. Dan kita juga dalam peringkat kajian beberapa lagi tempat, antaranya South China. Kita akan pergi ke Guangzhou, Shenzhen, Guilin, Yangshuo dan juga ada satu tempat tu nama dia. Kita pergi tengok dia punya padi bukit. Itu China South. Pada China Central, kita nak pergi ke Chengdu, tempat panda. Juzai. Juzaigo. Maksudnya Juzai Valley. Juzai Valley ni, kalau siapa pernah pergi Balkan, pergi Plitvice, ada orang kata Juzai Valley ni lebih cantik daripada Plitvice. Ada di China. Kemudiannya kita juga pergi ke Zhangjiajie. Zhangjiajie yang terkenal sebagai tempat avatar. Yang banyak kata bukit-bukit dia punya stone forest itu. Okey, itu China. Dan yang terbaru kami tengah kaji Eastern China. Jadi kita cover Southern, Central dengan Eastern sekali. Eastern pula terkenal sebagai Venice of China. Apakah itu Venice of China? Tunggulah. Lihat. Kita tengah kaji benda ni, insya-Allah saya rasa by bulan 8, ujung bulan 8 kita akan ada buat launching untuk destinasi baru Jakarta. Kita akan buat ujung bulan 8 dan kita akan jual secara besar-besaran semasa Mata Fair nanti, insya-Allah. Okey. Mata Fair, insya-Allah untuk Mata Fair bulan 9 kami dah buat pendaftaran. Diharapnya kami dapat booth yang kami nak lah, insya-Allah. Dan kalau tak ada masalah, kita bertemu nanti 5 hingga 7 September. Betul. Untuk Mata Fair. Jadi, terima kasih diucapkan kepada Cik Sarina dan Cik Fakri dapat luangkan masa malam ni.
berkongsi berjaya buat saya jealous tu tentang mungkin ni. Tak pasti pasal train ni. Sebab train tu nampak special sangat. Selesa. Dan macam hotel bergerak kan. Ya, betul. Oh ya, best tu, best memang best tu. Memang nak kena rasa sekali tu. Okay, baik. Jadi terima kasih semua yang semua para pendengar. Jadi insya-Allah bertemu lagi untuk sesi podcast kita yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan terima kasih pada jemputan kita. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.